Jadi apa sebenarnya tuan-tuan? Adakah kita berbicara hari ini sama-sama memperingatkan diri sendiri dan orang lain tentang Dajjal dianggap menakut-nakutkan? Secara jujur demi Allah, kalaulah dahulu kita berceramah tentang Dajjal sampai kehadiran saya di Masjid Negeri Melaka hari ini, tak ada setitik niat pun kita berbicara, kita berceramah, kita bercerita tentang Dajjal ni semata-mata hanya tujuan nak suruh manusia takut. Ngerinya, takutnya, sudah kamu, teruk kamu. No. Atas dasar benda ni disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah dia sempadan kewaspadaan dan keberhati-hatian kita terhadap isu yang besar ni. Bukan nak menakutkan, tak perlu takut pun. Sebab Nabi pun dah pesan, kalau Dajjal itu keluar, Dajjal itu muncul, ketika tu aku ada di antara kamu. Akulah yang akan menjadi benteng. Akulah yang akan protect. Tapi bila dia keluar, Nabi dah wafat. Dia keluar, Nabi dah tak ada, maka kamu sendirilah menjaga diri kamu masing-masing. Kalau tuan-tuan baca apa yang disifatkan daripada hadis-hadis mengenai Dajjal, apa benda yang menakutkan? Contoh, kita sebut dulu antara sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Ada 4 benda yang asas. Pertama, menerusi hadis Nabi, Dajjal ni apa? Rosak. Ada setengah kata buta sebelah matanya. Maksudnya lagaknya rosak dan kecacatan pada mata tu digambarkan seperti buah anggur, buah zabib. Yang lagu mana? Kalau hak segar tu elok je. Cuma hak memburuk, hak membusuk, dia tahu nak kata lagu mana? Hak sebelum jadi kismis tu kot. Anggur satu hak elok, seterusnya kismis hak duduk tengah-tengah tu. Lagu mana? Tak di mata kita. Nampak tak berapa elok sangat, bodoh sangat, cacat sangat. Tetapi yang jadi khilaf ulama berkaitan dengan rosak mata ni tak jelas. Belah ni ke belah ni? Sebab ada ulama kata yang belah kanan, ada ulama kata yang belah kiri. Wallahu alam, biarlah. Tapi secara umum gambaran mata dia rosak sebagaimana hadis kita sebut depan tadi yang jadi kod dan clue. Sifat yang kedua ialah apa? Dia akan mendakwa dirinya Nabi, dia akan mendakwa seterusnya dirinya adalah Tuhan. Di atas dahinya tertulis tulisan ataupun perkataan kafir, kafara, kafir. Yang mampu dibaca oleh orang yang pandai membaca dan juga mampu dibaca oleh orang yang buta huruf. Tapi ada ulama menyebutkan perkataan atau tulisan ni belum lagi keluar sebelum dia buat pengakuan menjadi Tuhan. Lepas dia buat pengakuan jadi Tuhan, barulah jelas tulisan tersebut bagi manusia. Yang keempat, antara ciri yang disebutkan, Dajjal ni tidak berketurunan. Mandul. Wallahu alam, Dajjal ni kahwin ke, Dajjal ni tak kahwin. Kalau tak kahwin senang cerita, tak ada keturunan terus. Kalau kahwin, maksudnya daripada perkahwinan tu tidak menghasilkan sebarang zuriat. Dan yang kelima adalah gabungan daripada hadis-hadis Nabi. Antaranya Dajjal ni digambarkan berambut kerinting. Kita sebut hari ini istilah moden kribo. Lepas tu apa lagi? Gambaran rambut tu kalau dipandang dari arah belakang seperti dahan ataupun pohon yang rimbun. Dan Dajjal ni apa lagi? Atas dulu. Lebar jidat dia. Lebar dahi dia. Bidang dada dia dari sebelah atas. Dan kaki dia ada kecacatan. Iaitu seperti huruf X. Lagu mana seperti huruf X? Dalam ilmu medis, dalam ilmu perubatan ni disebut Genu-Welgem. Cari dalam istilah medis Genu-Welgem. Lagu mana? Kalau kaki yang normal, maksudnya start daripada bahagian pinggang ni, dia melentur sikit ke dalam, lepas tu straight. Tu normal. Ada yang disebut bowledgeness. Bowledgeness ni keadaan antara pinggang ni dia mempunyai ukuran yang luas di sebelah antara paha kanan dengan paha kiri.
Maksudnya agak lebar gitu. Tapi dia straight ke bawah. Ini bullishness. Manakala yang disebut genu welcome ni ialah apa? Knock knees istilah dia. Knock knees ni macam ni. Kalau kita ambil dua-dua pinggang tu, hak pegang pinggang tu, dia masuk ke dalam sikit, dari paha sampai lutut, dari lutut ke kaki dia buka balik. Sebab tu dia sebut act tu. Maksudnya hak paha masuk ke dalam sampai lutut tu dia buka pula. Maksudnya macam ni, serat. Sebab act tu apa? Sebab dia mari kat lutut tu, dia buka balik ke bawah. Ini disebut dalam istilah medis, genu welcome. Wallahu alam lah. Kalau orang Kelantan mungkin jalan kewek kot. Orang jalan kewek ni kan, dia bukan kaki je ni, dia kaki nak masuk ke dalam tu. Wallahu alam lah bentuk yang sebenar. Jadi kalau kita kumpulkan semua benda-benda ni, apa yang disifati atas nama Dajjal, apa benda yang ditakuti daripada sifat tadi? Rambut kerinting. Oh, saya rambut lurus, siap rebonding lagi. Jadi apa perbezaannya? Kalau setakat Dajjal rambut kerinting, saya rambut lagu ni, apa benda yang perlu kita takuti? Ini kata-kata yang berunsur apa ni? Yang berunsur lawak dan sinis yang cuba mereka kemukakan. Dan Dajjal ni sifat dia gemuk dan pendek. Gemuk lagi, saya kurus, slim. Oh, seolah-olah lebih dia daripada Dajjal. Pendek, saya tinggi. Rendang lagi. Seolah-olah ukuran lebih dia daripada Dajjal tu, sukatan dia tinggi rendah. Dajjal rosak mata, saya dua-dua clear. Dua-dua non-spectacle. Tak payah pakai spek. Dajjal teruk. Dia buat perbandingan-perbandingan tu seolah tak ada apa yang menjadi ketakutan dan kegerunan pada sifat-sifat tu. Kalau melalui sifat tadi, agak-agak senang tak nak cari. Rasa nak try analisis sikit, kita cari siapa ni. Mula-mula ambil ramai-ramai ni, kita ambil dulu sifat Dajjal gemuk. Hak mana gemuk, main duduk belah kanan, hak mana kurus, duduk sebelah kiri. Saya pun kena duduk juga dalam kelompok belah kanan. Ada satu ciri Dajjal gemuk. Lagu tu ke cara kita nak cari? Lepas tu hak lepas gemuk pula rendah. Ambil hak gemuk tadi, ni tinggi. Ni rendah. Hak tinggi tu masuk balik kumpulan ni. Tinggallah gemuk dan rendah. Lepas tu rambut keribu pula. Saya lurus walaupun gemuk rendah. Kena masuk balik sini. Agak-agak duk cari lagu tu sampai bila tak jumpa. Nak cari hak mata rosak, apa tak lagi? Kafaro. Agak-agak lah, 2 titik hitam, solat tahajud tak pernah tinggal, duk cari kafaro pula. Mai duk belah ni. Itu sebagai panduan. Dan tidak ada sedikit pun kegerunan dan ketakutan pada sifat tu. Tapi ada lagi yang disebutkan oleh Rasulullah. Antaranya ialah ia mampu menurunkan hujan. Ia mampu menghidupkan wulu-wulu Syiah sebenarnya. Lama kelamaan selepas membunuh Saidina Husain, dia ambil kuda Saidina Husain. Kuda tu kuda Nabi. Nabi hadiah dekat Saidina Husain, dia tukar nama. Dia ambil kuda tu, dia berasa menyesal. Mereka panggil Saidina Husain ke bumi mereka, tapi mereka mengkhianati janji, bunuh dia. Lalu akibat penyesalan tadi, dia ambil pedang dia sambil tunggang unta, pam. Akibatnya pak tu sampai hari ni lah duk pak tu. Hak tahap teruk pisau, hak tahap teruk besi, hak tahap teruk dawai. Kita hari ni lagu tu sajalah dah. Baik, kalau kita tengok mereka sanggup merayakan hari kesedihan Karbala sampai meluka-lukakan, sampai keluar darah, sampai tahan sakit. Satu perkara saja pelik bila kita tengok hari perayaan tersebut, di mana ulama-ulama besar mereka yang bersebang besar dan berjubah tadi. Ulama duduk lagu ni juga ke? Ulama duduk dalam kemah, duduk isap shisha, duduk minum teh, duduk gelap. Ulama duduk mana? Duduk sekali dengan mereka ke duduk dalam kemah?
Nampak tak ketololan? Kalau kita hari ni Tok Imam, Ustaz Tarmizi, Ustaz, patut bila kita nak cerita buat amal ibadat, kena semayang sunat, kena puasa sunat, siapa yang kena tunjuk lebih? Tok Imam lah kena tunjuk lebih, Tok Bilal kena tunjuk lebih, Ustaz kena tunjuk lebih, orang lain ikut. Patut kalau anak buah berdarah lagu tu, Tok Imam dia confirm masuk ICU patutnya. Tak kalau nak tunjuk hak betul. Oi, anak buah aku sampai luka, aku ni imam dia, mesti ICU ke CCU. Tapi duk gelap, duk minum teh. Siapa diperbodohkan sekarang? Siapa diperkudakan sekarang? Alasan apa? Imam kita maksum. Tahap maksum dia ada sampai satu firqah, tai imam pun ambil dilesek-lesek kat badan sebab suci dan maksum. Ada sahabat dulu ambil tak najis Nabi, lumuk kat badan? Takat darah je kan Ustaz kan? Dalam sejarah tak ada lagi intai-intai Nabi buang air besar ke, pergi ambil najis Nabi, semata-mata nak ambil tabarruk, lumuk-lumuk najis Nabi kat badan, tak ada. Tu Syiah Imamiyah dengan 3 nama, Imamiyah, Rafidah dan Isna Asyariyah. Baik, sebenarnya kelompok ni pecah kepada 15 firqah. Perlu saya sebut ke? Tak payah. Okey, hang nak tulis ready. 15 firqah tersebut, yang pertama Muhammadiyah. Yang kedua Bakiriyah. Bakiriyah tu kelompok hak Muhammad Al-Bakir nombor 5 tu lah. Dia ada satu kelompok kecil lain nama Bakiriyah. Yang ketiga Nawusiyah. Yang keempat Syumaitiyah. Yang kelima Ammariyah. Ain min alif ra ya ta marbutah. Ammariyah. Yang keenam Ismailiyah. Ada kelompok Syiah nama Ismailiyah antara tokoh terkenal hak penganut mazhab Syiah Ismailiyah ni siapa? Ahli filosof terkenal. Al-Qanun fit Tib kitab dia. Siapa? Ibnu Sina tu Syiah Ismailiyah. Walaupun demikian dia hormat Nabi. Ada satu kisah pasal Ibnu Sina. Dia ni ada seorang pembantu. Dia kan hebat, Ibnu Sina ni dapat menguasai beberapa puluh bahasa. Satu hari di waktu musim sejuk, azan berkumandang di masjid. Tiba-tiba dia suruh pembantu dia tadi pi ambil ketui-ketui ais di luar, masukkan, letak dekat dengan api biar ayat tu cayak, nak ambil wudu. Apa kata pembantu dia? Dia kata tak payah dah ambil wudu, tak payah dah semayang. Kamu lebih hebat daripada Nabi kita Muhammad. Nabi kita berapa bahasa saja, kamu berpuluh bahasa. Nabi kita tak ada ilmu perubatan, kamu karang banyak kitab. Seolah-olah dia nak cerita pasal kehebatan Ibnu Sina. Tapi apa kata dia? Walaupun hari ni kamu menganggap aku boleh berpuluh bahasa, karang banyak kitab, banyak ilmu pengetahuan, ilmu tu ilmu ni, bila aku mati besok dalam azan tu ada orang sebut tak nama aku? Faham tak maksud dia? Hebat macam mana kamu anggap lebih daripada Nabi hari ini, bila orang azan tak akan pernah sebut nama aku. Tapi Nabi yang kamu anggap lekeh dan tak hebat, lebih rendah daripada aku tu, hari-hari orang sebut dalam azan, hari-hari orang selawat. Sedap diri sikit. Ismailiyah tak ada masalah. Lepas Ismailiyah, Mubarakiyah nombor 7. Mubarakiyah. Nombor 8 Musawiyah. Musawiyah. Nombor 9 Qat'iyah. Kalau dalam usul fiqh hukum qat'i, ejaan tu saya nak cakapnya, Qat'iyah. Yang ke 10 Isna Asyariyah. Tadilah kelompok dia tu, Isna Asyariyah. Yang ke 11 Hashimiyah. Hashim, ejaan Hashimiyah. Yang ke-12 Yunusiyah. Yunus lah, ejaan macam Nabi Yunus. Hashimiyah, Yunusiyah. 13 Zurariyah.
Zurariyah. 14 jangan terkejut Syaitaniyah. Ada kelompok Syiah firqah syaitan. Sebab dia ni buat ritual-ritual penyembahan syaitan. Yang terakhir ialah Kamiliyah. Kamil, sempurna. Ejaan dia tu Kamiliyah. Okey, lengkap tak? Perlu ulang balik. Muhammadiyah, Bakiriyah, Nawusiyah, Shumaitiyah, Ammariyah, Ismailiyah, Mubarakiyah, Musawiyah, Qat'iyah, Isna Asyariyah, Hashimiyah, Yunusiyah, Zurariyah, Syaitaniyah, Kamiliyah. Okey, komplit bang? Okey, tu 15 kelompok daripada 3 pecahan pertama. Kita pi kelompok yang kedua, yang kita anggap paling muktadil, iaitu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini diambil sempena dinisbahkan atas nama siapa? Bila kita tengok imam mereka hak nombor 4 tadi hak nombor 4. Siapa nombor 4 lepas Husain? Ali Zainul Abidin. Anak Ali Zainul Abidin salah seorang jadi imam hak nombor 5 mengikut fahaman Imamiyah, Muhammad Al-Bakir. Adik-beradik dia tu Zaid bin Ali Zainul Abidin. Adik-beradik Muhammad Al-Bakir tu ada nama Zaid. Jadi dia pecah jadi kelompok lain, nama Zaidiyah. Jadi Zaidiyah ni pada awal remaja dia, awal muda dia, dia terpengaruh dengan fahaman Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha ni? Ustaz Darmizi, siapa Wasil bin Atha? Pendiri mazhab Mu'tazilah. Pengasas mazhab Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Lama-lama dia keluar. Jadi bila dia ada pengikut, bila orang sanjung dia, keluarlah kelompok Zaidiyah. Kelompok Zaidiyah dianggap muqtadil kerana dalam bab ibadat mereka lah yang lebih dekat dan hampir dengan bab ibadat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka juga melarang ahli-ahli kumpulan, ahli-ahli firqah dan kelompok mereka mencaci maki dan mencerca-cerca sahabat Nabi. Orang lain maki, orang lain caci sahabat Nabi, dia marah. Jangan caci sahabat Nabi. Cuma beza, dia juga sama dengan kelompok pertama. Kalau bab pemerintahan, bab khalifah, Sayyidina Ali lebih layak daripada 3 sahabat yang awal. Itu saja. Mereka tak caci Abu Bakar Zaidiyah, mereka tak caci Umar, mereka tak caci Uthman. Cuma mereka anggap Ali lebih layak daripada 3 sahabat selepas wafat Nabi. Itu saja. Jangan caci sahabat, jangan maki sahabat. 2 lagi benda yang mereka bersalahan dengan kelompok gulat yang lain. Mereka menolak bab imamah, mereka menolak bab raja'ah. Imamah mereka percaya imam-imam tu bukan sebagai imam keyakinan dalam tauhid. Mereka tu imam-imam yang alim, imam-imam yang besar keturunan Nabi. Mereka tak bersalah, mereka digunakan oleh imamiyah saja. Mereka percaya tu imam besar dan dia bukan masalah furuk dalam bab akidah Zaidiyah. Satu lagi raja'ah. Raja'ah ni macam imam ghaib lah, macam kita sebut imam Muhammad Al-Hanafiyah, Hasan Askari, anak dia bila akhir zaman keluar balik jadi Imam Mahdi. Dia tak percaya bab raja'ah. Dia tak percaya bab raja'ah. Tu Zaidiyah. Lani Zaidiyah yang paling banyak berada di Yaman. Dia 3 kelompok. Jarudiyah, Jaririyah, Salihiyah. Jarudiyah, Jaririyah, Salihiyah. 3 kelompok. Tapi di Yaman kita dah kenali satu lagi Syiah. Ada berperang tu, Houthi kan? Syiah Houthi. Houthi ni mari daripada 3 kelompok ni atau kelompok lain hak hulu, wallahu alam. Houthi ni. Okey, tu Syiah Zaidiyah. Secara ringkas lah, pukul berapa dah kita ni? Nak pukul 10 dah pun. Yang ketiga, Syiah Kaisaniyah. Pernah dengar tak Syiah Kaisaniyah? Pernah dengar tak? Tak pernah. Syiah Kaisaniyah ni ditubuhkan, pengasas dia Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Tak ada kena mengena. Mukhtar, Kaisan, jauh. Ubay, Kaisan, jauh. As-Saqafi, Kaisan, jauh. Tang mana boleh nama kelompok ni Kaisaniyah? Pengasas dia Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Siapa dia?
Dia ini adalah khodam bagi Muhammad Al-Hanafiyah. Kita sebut tadi Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Anak Saidina Ali bukan dengan isteri Fatimah, tetapi mak dia ni ialah seorang perempuan yang bernama Haulah dari Bani Hanifah. Jadi sebab mak dia ni daripada keturunan Bani Hanifah, nama dia Muhammad, dia dapat gelaran Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Mukhtar bin Ubad As-Saqafi itu khodam dia. Jadi satu lagi nama Kaisan hak sebenarnya ialah khodam kepada Saidina Ali. Seorang lelaki khodam Saidina Ali nama Kaisan. Dia hiduplah sezaman dengan Mukhtar tadi. Kaisan khodam Ali, Mukhtar tu khodam anak dia Muhammad Al-Hanafiyah. Bila Saidina Ali mati, bila Saidina Ali meninggal, dia jadi khodam kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi ada Muhammad Al-Hanafiyah, jadi ada dua adalah Mukhtar bin Abu Ubaid satu dengan Kaisan lepas Ali mati. Jadi Kaisan inilah yang kuat mempertahankan kekhalifahan Hasan dan Husain waktu dua-dua hidup dulu. Kaisan inilah yang kuat jangan bagi jawatan ni pada Muawiyah zaman Hasan memerintah. Tapi Hasan dia tak mau pertumpahan darah umat Islam. Nabi pun dah sebut hadis tentang dia kan. Nabi pun dah sebut hadis tentang dia. Di antara cucu Nabi di akhir zaman, bukan akhir zaman, di zaman sahabat yang akan mendamaikan antara dua kelompok Islam. Jadi dia mengalah. Dia bagi jawatan kekhalifahan pada Muawiyah. Akibatnya bila balik daripada penyerahan kuasa khalifah, dia kena tikam di paha dia sewaktu dia menaiki unta. Siapa tikam dia? Syiah lah tikam dia. Tadi kamu kata cinta Ahlul Bait, sayang Hasan, sayang Husain, yang hampir tikam pasal apa? Ni sejarah, ni fakta. Lepas tu dia diracun. Mati Hasan diracun. Lepas tu ada setengah nak angkat Husain. Dah Muawiyah ada di sini, tak apalah kami di Iraq. Kami sanggup angkat kamu wahai Husain dengan syarat kamu datang ke Iraq, kami akan bai'ah kamu, kita lawan Muawiyah. Tapi dalam perjalanan inilah beberapa orang sahabat besar, Rabi'ul Abadalah, 4 orang sahabat Nabi yang dimulakan dengan nama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin siapa lagi? Amru bin Al-As. Nasihat, jangan pi. Kamu tak ingat ke sejarah? Bapak kamu dulu jadi khalifah memerintah di mana? Memerintah di Mekah, Madinah ke? Memerintah di Kufah? Ali memerintah di mana Ustaz? Madinah, Mekah ke di Kufah? Sayyidina Ali. Pusat pemerintahan khalifah dia dulu Mekah, Madinah ke di Kufah? Ali memerintah di mana? Kufah. Siapa yang bunuh Ali? Abdurrahman ibn Muljam. Dia mati di Kufah. Orang Kufah ni suka berkhianat. Tiba-tiba dia panggil kamu nak lantik kamu jadi khalifah. Tak ingat ke kenangan lama bapak kamu siapa yang bunuh? Mereka bukan orang yang boleh dipercayai. Tapi dia tak dengar nasihat tu. Dia pi juga. Bila pi, akhirnya terjadilah medan Karbala. Sehingga syahidnya Sayyidina Husain. Nampak tak? Ni tentang Kaisaniyah. Kita nak cerita sejarah. Baik. Bila kita kembali, kelompok ni, bila lama-lama Muhammad Al-Hanafiyah ada kekuatan, pengikut pula jadi lebih-lebih. Biasanya pemimpin kadang-kadang tak lebih. Tapi bila kelompok jadi lebih, jadi hulu, apa yang jadi seterusnya? Mereka dikejar dan diburu oleh pemerintah. Akibatnya, Muhammad Al-Hanafiyah pun terpaksa melarikan diri. Inilah cerita. Kelompok pertama beranggapan Muhammad Al-Hanafiyah lari di kawasan pergunungan dalam daerah Radwa. Dia hilang, dia gaib. Kepercayaan kumpulan ni, dia akan keluar di akhir zaman jadi Imam Mahdi. Satu kelompok. Kelompok yang kedua tak kata hilang, tak kata roja'ah. Imam Muhammad Al-Hanafiyah mati.
tetapi darah kekhalifahan tu mengalir dalam tubuh dia. Jadi sebelum dia mati, dia dah tiunkan, dia dah isyaratkan, kalau aku mati ni pengikut aku hak boleh ganti aku, abang ni pun ambil jawatan. Bila abang ni nak mati pula, aku agak-agak gaya, nak ganti aku hak ni. Jadi besok akan ada orang tunjuk siapa Imam Mahdi hak sebenar. Kumpulan pertama kata hidup hilang roja'ah. Kumpulan kedua kata mati, tapi kumpulan-kumpulan dia tu boleh tunjuk siapa imam-imam, siapa pengganti. Faham tak konteks tu? Okey. Hai, nak berhenti ke? Nak sambung ni? Ramai hilang ni. Ramai hilang, faham ke tak faham ke? Terlampau lama tak biasa 2-3 jam ke? Wallahu alam lah. Saya 2 jam 3 jam standard saja. Baik. Tu kelompok yang ketiga, Kaisaniyah. Kelompok yang keempat dinamakan Ghulat. Ni lah hak banyak ni, hak mengarut. Ghulat ni apa makna gulu? Melampau. Sebenarnya banyak ejen, banyak barasid sudah masuk dalam kumpulan-kumpulan Ghulat ni. Banyak dah ejen-ejen yang masuk dalam kumpulan Ghulat, yang akhirnya mereka melampaui batas dalam corak hidup mereka, dalam cara beragama, dalam beribadat, dalam fiqh, dalam akidah. Mereka banyak buat bid'ah-bid'ah baru, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam kehidupan beragama. Inilah kumpulan Ghulat. Kumpulan Ghulat ni pula, dia macam ni. Dia pecah kepada 10. Nak kena sebut ke? Okey, tulislah bang, 10. Yang pertama ialah Sabaiyah. Itulah hak depan tadi. Hak kelompok hak hidup zaman Saidina Ali tu. Abdullah bin Sabah, Sabaiyah nombor 1. Yang kedua ialah lepas Sabaiyah, Bayaniyah. Bayaniyah, bayan baru, bayan lepas ejaan maksud saya. Lepas Bayaniyah, Mughiriyah. Mughirah, ejaan Mughirah, Mughiriyah. Nombor 4, Mansuriyah, Mansuriyah. Nombor 5, Ghurabiyah, Ghurab. Nombor 6, Khattabiyah, Umar bin Al-Khattab, ejaan tu maksud saya, Khattabiyah. Nombor 7, Janahiyah, Janahiyah. Nombor 8, Hululiyah, hulul, menjelma masuk dalam tubuh seseorang, Hululiyah. Nombor 9, Syar'iyah, Syar'iyah. Nombor 10, Numairiyah, Numairiyah. Okey, ulang sekali lagi. Nombor 1, Sabaiyah, Bayaniyah, Mughiriyah, Mansuriyah, Ghurabiyah, Khattabiyah, Janahiyah, Hululiyah, Syar'iyah, dan yang terakhir ialah Numairiyah. 10. Pengasas dia siapa? Agak-agak pengasas dia siapa? Ghulat ni. Ghulat ni dia tak ada pengasas. Kelompok ni rasa dia nak buat lagu ni, dia buat bid'ah ni. Kelompok ni rasa nak buat lagu ni, dia buat bid'ah ni. Dan Ghulat ni antaranya ialah hak tadilah hak kita sebut di depan tu. Allah suruh Jibril bagi wahyu dekat Ali, tapi pesilat bagi dekat Nabi. Sampai Jibril pun kafir. Mereka juga mempercayai tanasuh arwah, sama macam konsep Buddha dan Hindu, reincarnation. Maksudnya bila seorang tu mati, hidup dia di dunia dulu baik, roh dia ni akan masuk dalam kelahiran lain. Kalau dia dulu baik, hidup dia yang kelahiran kedua akan jadi lebih baik. Kalau dia dulu buat jahat, roh kelahiran kedua dia mungkin akan jadi binatang, atau cuma tumbuh-tumbuhan, atau cuma batu batan saja. Hari ni manusia mungkin buat jahat hidup ni, lari esok jadi katak, contoh. Lani manusia buat jahat, lari esok jadi lembu. Lepas tu hak jadi lembu tu, kalau aku jadi seorang lembu yang baik kehidupan ni, boleh jadi orang balik ke Ustaz Tarmizi? Dah dia kata nak jadi orang balik, aku nak jadi lembu yang baik, nak jadi kambing yang baik. Kesesatan akidah reincarnation. Nampak ha? Okey. Habis tu je 4 hak wujud zaman Saidina Ali.
Imamiyah dengan 15, kemudian kelompok Zaidiyah dengan 3, kelompok Kaisaniyah dengan 2, dan kelompok Ghulat dengan 10 benda tadi. Tetapi hak paling membimbangkan, hak banyak merosak-rosakkan isu dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ialah harakah al-batiniyah, gerakan kebatinan. Ini paling bahaya. Gerakan kebatinan dia tak masuk dalam agama saja. Kadang-kadang mereka buat seolah-olah mengkaji ilmu kalam, lepas tu dia cucuk sikit. Mengkaji falsafah, dia masuk sikit. Mengkaji tasawuf, dia masuk sikit. Mengkaji muqaranah adian, perbandingan agama, dia cucuk sikit. Dia masuk sikit-sikit. Pengasas gerakan harakah batiniyah ialah Maimun Al-Ahwazi dan Muhammad bin Husain. Maimun Al-Ahwazi dengan Muhammad bin Husain, dua-dua ni bekas ahli penjara, bekas orang jahat. Mereka tubuh satu kumpulan, bila keluar daripada penjara, kumpulan ni nama Al-Jarabijah. Dengan 20 orang anggota, mereka memasukkan satu fahaman harakah batiniyah tadi, dicedok dari sumber-sumber agama lain. Kita ambil Yahudi sikit punya cerita, kita ambil Nasrani sikit punya cerita, kita ambil Buddha sikit punya cerita, kita ambil agama tu sikit punya cerita, kita gaul-gaul, kita bentuk satu kelompok, nama dia Jarabijah, membawa manhaj harakah batiniyah. Kumpulan ni banyak menggunakan kaedah bermanhaj takwil. Takwil yang tidak berlandaskan ilmu keagamaan yang sebenar. Seolah-olah mereka mengatakan syariat Allah ini ada yang lahir, ada yang batin. Ayat Quran ada yang zahir, ada yang batin. Hadis Nabi ada yang zahir, ada yang batin. Dan lebih melampau mereka menganggap sehingga seseorang itu mampu mengenal makna hakikat ibadah, maka akan terangkat ibadah itu daripada dirinya. Siapa yang betul-betul kenal hakikat ibadah, tak payah beribadah dah. Dia ambil dalil di mana? Guna ayat secara batin. Surah apa? Agak-agak surah apa? Tak Tirmizi ingat dah ayat ni? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat 99. Saya lupa surah. Ayat dia ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu mendapati perasaan yakin. Sembah Tuhan kamu sampai tahap kamu berasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ni duk semayang sebab tak yakin lagi. Semayanglah tak yakin, semayanglah tak yakin. Bila dah sampai tahap keyakinan yang tinggi, tak payah semayang dah lepas ni. Bila capai makna hakikat ibadah, tak payah semayang, tak payah puasa. Dia pi lagu tu. Sedangkan ayat ni turun pada Nabi. Nabi lebih faham, Nabi lebih tahu. Nabi tinggal semayang, tinggal puasa ke? Ikut agama ni mudah. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tinggal, kita tinggal. Tak payah nak ceroboh sempadan tersebut. Mari saja hak rasa pelik, mari saja hak rasa aneh, mari saja hak rasa tak boleh terima akal, tu gululah dia, mengarutlah dia. Kumpulan ni juga, kalau kita tengok, melahirkan kumpulan-kumpulan besar yang lain. Antaranya ialah fahaman Nusairiyah. Sebelum tu kumpulan ni pecah 13. Nak kena salin lagi agak-agak. Harakah batiniyah. Yang pertama Yazidiyah. Yazid nama orang. Yazidiyah. Yang kedua Qaramitah. Yang ketiga Ismailiyah. Tapi Ismailiyah ni tak sama dengan Ismailiyah Ibn Sina tu. Kebetulan nama saja sama tapi kelompok lain. Yazidiyah, Qaramitah, Ismailiyah, Drus, Nusairiyah. Nusairiyah banyak di mana sekarang? Haduk perang tu. Syria. Sebenarnya Nusairiyah dia ada 3 lagi nama. Kalau anda dengar nama Alawiyun atau Alawiyin, Nusairiyah. Dengar nama Hattabun pun dia, dengar nama Namiriyah pun dia. Alawiyun sebab dia menyanjung Saidina Ali. Namiriyun sebab pengasas dia Muhammad bin Nusair. Sebab tu Nusairiyah bin Al-Basri
An-Namiri. Sebab tu nama dia juga An-Namiriyah. Baik. Nombor apa tadi? Nusairiyah nombor 5. Nombor 6 Babiyah. Bukan sebab tak ada kena mengenal dengan babi. Babiyah ni perkataan al-bab, pintu tu. Pintu ni macam ni, senang saja. Maksud pintu tu, Muhammad bin Nusair tadi, Al-Basri An-Namiri, dia mendakwa macam ni. Dia jumpa satu lokasi, dulu masa Imam Hasan Askari tu, dia dakwa Imam Hasan Askari tu dah ada anak. Jadi anak Hasan Askari tu akan jadi Imam Mahdi, Imam ke-12. Duduk dalam satu tempat tersembunyi. Jadi dia seorang saja tahu tempat Imam Mahdi kecil tu tersembunyi. Jadi dia ni seolah-olah macam al-bab, pintu, pengantara di antara Imam Mahdi tu dengan masyarakat hak lain. Aku seorang saja tahu Imam Mahdi duduk kat mana, aku ni perantara. Dia jadi al-babiyah, pintu. Jadi siapa-siapa nak minta hajat ke, aku akan tolong bagi tahu dekat Imam Mahdi. Siapa nak minta doa ke, aku bagi tolong. Tapi dengan syarat kena bayar duit lah. Itu ya poin dia pun. Orang lain nak pi tak boleh. Perantara dia aku seorang saja. Tujuan dia tu nak dapat kekuasaan, tujuan dia nak dapat pengaruh, tujuan dia nak dapat duit. Jadi inilah yang digelar sebagai Al-Babiyah. Lepas tu Bahaiyah. Dah dengar? Bahaiyah. Qadianiyah. Pernah dengar? Hizbul Jumhuri. Pernah dengar? Ahbash. Pernah dengar? Ansar. Pernah dengar? Khomenisme. Khomeini lah. Pengikut-pengikut Khomeini dia ada Khomenisme. Dan yang terakhir Harakah Al-Amal. 13 pula. Letih ni nak bilang dah. Letih nak bilang. Tapi itulah Nusairiyah. Hari ini Nusairiyah dengan Imamiyah tak sependapat. Bahkan bagi Nusairiyah Alawiyin, Imamiyah tu di sisi mereka kafir. Syiah-Syiah di Syria tu Nusairiyah Alawiyin, di sisi mereka di Iran Imamiyah tu kafir. Tapi bila ada masa isu di Syria, boleh bantai, boleh bunuh orang Islam, hak tadi kata kafir, boleh tak duduk gini? Boleh, tak ada masalah sama dia. Tadi kafir, hang kata aku kafir, tapi nak bantai siapa ni? Nak bantai Sunni, nak bantai orang Islam. Okey, tak ada masalah. Kafir pun kafir lah, janji boleh bunuh. Dia boleh bersatu, tak ada masalah. Di Iran tu banyak orang Yahudi, terutama 3 daerah besar, Isfahan, Tehran dan Hamdan. Pasal apa ramai orang Yahudi kata musuh dengan Yahudi? Dalam sejarah pernah dengar tak Syiah berperang dengan orang kafir? Syiah berperang dengan orang kafir ke, kerajaan kafir ke, pemerintahan kafir? Pernah dengar tak? Dia lawan siapa? Tolong perancur orang Islam, tolong jatuhkan kerajaan Islam. Tu poin-poin. Tak ada dia perang dengan orang kafir. Tengok sejarah Iran dulu. Lawan 1978 ke dengan siapa? Jiran dia, Iraq. Iraq tu kafir ke Islam? Islam dia perang. Baik, nampak Yahudi banyak sebab Iran tu tanah kedua suci bagi orang Yahudi. Pasal apa? Apa kena mengena pula? Di sana banyak kubur Nabi-Nabi. Selain daripada di Palestin, memang kita akui Nabi Ibrahim di Palestin, Sarah di Palestin, Nabi Ishak di Palestin, Daud di Palestin, Yusuf di Palestin. Banyak Nabi di Palestin, Nabi Yaqub, Nabi Musa di perantara Palestin. Tapi Nabi hak kita tak boleh